Berhenti! Kan Sarah? Kamu lagi? Apa nak jadi dengan kamu ni? Ha? Sarah, kau datang nampak lagi? Aku ingatkan Afiqah kawan yang faham aku, yang selalu faham aku. Rupanya sama je macam orang lain. Dia tak pernah faham aku. Aku ada je selalu nak tanya apa yang sebenarnya jadi. Tapi dia tak pernah bagi aku peluang. Setiap kali aku cuba cakap dengan dia mesti elak. Dia tak pernah faham aku. Okey, baiklah, hari ini kita akan sambung topik yang cikgu dah minta awak baca semalam. Okey, log topik 8.4. Okey, jadi semua dah baca di rumah? Dah. Okey, bagus. PN kita ada 4. Okey, nanti kita akan tengoklah buku masing-masing. Kaisara, kenapa tu awak tidur ke? Tak lah. Cikgu nampak awak tidak fokus lah dalam kelas. Okey, ingat ya, tak lama lagi kita akan ambil SPM. Ada beberapa bulan lagi. Dan untuk subjek sejarah, kita perlu lulus untuk mendapatkan CJ. Sarah, kau tak nak pergi kantin ke? Tak apa lah, kau pergi jalan dulu. Sarah, ni aku ada belikan air untuk kau, minum lah. Sarah, tunggu. Sarah, kau ni je macam zombie lah. Penat lah. Ish. Kau dah makan ke? Sekejap. Ni aku ada belikan lebih untuk kau. Kan lah? Nanti kan pensan tengah jalan kan? Ada. Mana dia? Cari nak tak? Di saat suka dan duka bersama, Ada pun. Mana dia? memberi cahaya langkah dia. kita Shh. seiring jalan, mengukir Sarah, kenangan kau okey tak? sepanjang zaman. Kau buat apa kat sini? Kau ni kelas ke? Kau belakang bangunan macam ni. Kau takut ke? Siapa duduk kat sini ni? Jom. Cepatlah. Sahabat selamanya Kau ni kan? terpisah dalam hati. Kau baca buku tu je ke? Baca. Kita ketawa, kita menangis bersama. Saya rasa Sarah buat apa ya sekarang? SPM. Hah? November? Alamak, macam mana ni? Ya Allah. Ya Allah, banyak lagi nak kena cover ni. Ya Allah. Syariah lagi, Serudin lagi. Dah banyak kena hafal ni. Macam mana ni? Ya Allah. Siapa pula dia? Kenapa pula dia chat? Wait, esok kau free tak? Kalau free, jom kita study sama-sama nak esok. Boleh lah. Jom.
Patut tak aku pergi kalau tak pergi, confirm tak dapat cover semua bab. Pergi je lah. Ya je lah. Sahabat selamanya takkan terpisah. Dalam hati ini namamu sentiasa. Kita ketawa, kita menangis bersama. Persahabatan ini kekal selamanya. Hari ni lah hari yang paling penat sekali. Tapi tak apa, sudah cuti kan. Kita kena kemas lah. Hai! Asal buka Sarah dekat sini? Aku kena bagi ni dekat dia esok. Macam mana aku boleh akan ambil buku dia tak puas-puasa aku kena hantar balik. Assalamualaikum. Kak Sarah. Oh, Kak Sarah. Ada orang tak kat rumah ni? Aku penat lah dengan kau ni. Saya minta maaf, Mak. Asyik belajar. Ingat belajar boleh selesaikan semua benda? Saya cuma lalu SPM je, Mak. Mak! Budak ni, ingat belajar tinggi-tinggi dapat hidup senang ke? Baik kau tolak aku meniaga. Dapat lunaskahi hutang bapak kau. Bapak orang lain meninggal tinggalkan harta. Bapak kau meninggal tinggalkan hutang. Aduh. Kau okey tak? Okey je. Aku dengar je apa yang kau cakap dengan mak kau tadi. Kau sabar, okey? Kau kan kuat. Kenapa kau ada di sini? Aku ada terambil buku latihan kau ni. Oh. Sorry, Dok. Terima kasih. Sama. Ini kena buatlah jawapan dia ni. Lepas tu kita mengang. Saling membantu capai harapan. Walau jauh di mata nanti, kenangan indah tetap di hati. Weh, kau boleh jawab tak tadi? Okey lah. Wash. InsyaAllah. Semuanya akan lancar. Kan? Sadaqallahul-azim. Mak, ayah, Kak Sarah balik dulu tau. Nanti Kak Sarah datang lagi. Assalamualaikum. Afiqah, jom. Kita ada kecemasan ni. Jom. Terima kasih sahabatku, kerana hadir dalam hidupku. Selagi mentari menyinari dunia, Kamu lagi. Kena tijak dengan lembu kamu tahu. Kau dah makan ke?
Oh, ni lah Itaya ada sini tak? Buat ni. Entahlah, ya Allah. Panas kelong-kelong ni guys. Ni hari kami. Lepas tu. Kaisara. Kaisara. Sangka, baik kau tolong aku meniaga. Ambil. Asyik belajar. Ingat belajar boleh selesaikan. Jadilah sikit. Mana roti? Sarah. Ni kau boleh. Sarah. Ha, gitu sekata ya. Mai rumah. Apa nak jadi dengan kamu ni? Tunjuk tu ingat tunjuk. Awak kenangan ni. Action. Sarah, apa berhenti? Aku nak jadi. Tak ada apa. Kenapa nak? Sarah. Oh, kena itu juga. Lucu.